Ikan puyuh boleh tidur ke? Kau tahu tak macam mana ikan puyuh tidur? Tengok tu. Itulah cara ikan puyuh tidur. Senyap dia. Dia punya ni tak bergerak pun. Tu baru dia bangun. Tengok ya, pada ni dah abang tidur. Ekor ni dah bangun. Mungkin dia sensitif dengan lampu kot. Tu, dah bangun dah. Wish, betul ke dia tengah tidur tadi? Siapa yang expert dalam bidang ni? Boleh beritahu tak? Ni aku punya ikan laga. Mana seekor lagi? Yang ni, aduh. Patutnya aku dah asing kan. Tapi dia pergi duduk sekali pula. Mana dia boleh masuk aku tak tahulah. So yang ni dia punya bulu cantik. Yang ni dah rosak. Mungkin makanan ni tak sesuai kot. Tak sure lah, korang tahu tak? Kalau korang tahu, sila komen kat bawah.